Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Aku just nak share pendapat aku sikit. Iaitu aku ada view satu Sorry, banyak lori. Aku ada view satu video ni, iaitu datang daripada pemilik dia, iaitu HA entahlah apa sebenarnya nak tulis ni, nombor motor tu tak tahu lah. Iaitu dia jadi macam stalker. Dia rekod video muslimah yang tajuk ni lah tajuk dia, iaitu ni kat kedai buku pun jadi juga. Astagfirullahaladzim. Tak tahu lah apa jadi dengan kita sekarang kan. Sama tahap macam ni pun jadi lah. So aku punya personal view, aku rasa video ni tak sesuai. Sebab dia akan menggalakkan lagi ramai orang aku buat macam ni. So kita sebagai umat Islam, kalau boleh, alang-alang kita dah sampai YouTube dah tu view ni, kita sumbangkan sikit. Iaitu sama ada cara rate. Tapi aku rasa cara flag sesuai, iaitu supaya YouTube akan remove video ni. Senang je, pergi kat video ni, klik kat flag, and then select a reason. Korang pilih ni hateful lah, buat apa-apa lah, atau promote hate or violence. And then pergi dekat ethnic origin, and then kat bawah ni type remove. Atas tak penting, yang bawah ni kita type remove. Bila type remove, pergi kat atas balik, flag this video, settle. Cukup berapa, saya 100 ke, cukup 100 orang flag this video, video ni pun akan di remove. Lagipun tengok view pun dah kat 43,000 orang. Dan aku suka aku seorang saja yang tak setuju dengan benda ni. Terdapat juga 2-3 orang yang alhamdulillah dia pun alert juga dengan benda ni, pun tak setuju dengan apa yang pemilik video ni buat. So aku berharap yang korang semua dapat tolong mengurangkan benda-benda macam ni berlaku, dan upload lah video-video yang lagi elok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.